Okey, hari ini saya ada beli satu barang iaitu ni. Bahasanya. Ni. Ini lampu LED. Lampu LED ni saya nak guna untuk belakang TV. Okey, lepas tu saya beli sekali dengan kabel USB. Okey, ni dia. Sebab saya punya TV ni jenis lama, jadi dia punya kabel tu satu je. So saya beli yang cocok satu, ada tiga. Jadi saya boleh colok sini. Yang lain ni saya boleh jolok saya punya apa tu, Android TV tu. Tapi yang ini yalah ni ya. Okey, jom kita pasang. Okey, mula-mula korang kena turunkan dulu TV ni, dan korang kena lap lah tepi-tepi ni yang abuk-abuk tu, baru korang tampal. Okey. Okey, korang just buat je. Ngam-ngam, jangan sengit-sengit. Okey, dah habis tu korang potong dekat dia punya apa yang ni, nampak kan, yang macam timah. So saya masukkan power bank, nak test dulu dia boleh hidup tak hidup. Tu nampak. Okey, jom kita pasang balik. Okey, ni sebelum, bila korang on TV je, dia akan nyala. Canggih tak? Baru nampak home theater. So itu je lah. Kalau korang berminat, saya ada share link dia. So jangan lupa like, share dan subscribe. Assalamualaikum.